nak pasang satu crown cantilever bridge dekat gigi geraham kecil yang pertama sebelah kanan. Okey, so kenapa? Sebab gigi ni hari tu dicabut sebab dia buruk kan. So dah 3 tahun kot cabut, so gusinya pun dah cantik. So sekarang ni gigi depan ni dah pernah buat rawatan akar. Sekarang dia disarung dengan temporary crown. Sebab saya prepare untuk pasangkan bridge yang macam ni, cantilever bridge. Okay, so untuk gigi premolar biasanya okey untuk buat macam ni, tapi geraham mungkin tak lah. So dia ada satu yang bahagian berlubang, satu lagi bahagian penuh. So yang berlubang tu yang kita akan gamkan pada gigi ni. So hari ni saya akan buka dulu dia punya temporary crown. So, saya akan tarik sedikit. Campak mana? Jatuh bawah. Okey, dah keluar dah. Punya gigi yang telah kita kecilkan, prepare supaya boleh letak crown. Saya ketat sikit, okay. So nanti saya akan trim sikit. So macam ni lah anggaran dia punya crown. Okay, daripada kosong dah ada gigi. Cuba gigi rasa tinggi sikit. Okay, so kita kena trim sikit, adjust sikit. Bila dah siap, dah trim gigi tu, dah dapat gigitan yang elok, so kita akan letak bonding. So dalam video ni kita tengah sapu bonding pada gigi untuk bagi lekat dengan bridge. Okay, so ni pula dia punya simen. So simen ni kita mix-mix, masukkan dalam bridge. So kita akan masukkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memang letak banyak supaya dia melimpah, supaya memang sepenuhnya gigi tu melekat. Simen tu ada dekat sekeliling gigi. Rasa normal tak? Okey. Bila simen dah completely keras, kita akan bersihkan, buang semua sisa-sisa, tak nak dia melekat pada gusi sebab takut nanti bengkak. Okay, so yang ni pun kita akan bersihkan dia punya penghadang ataupun PTFE yang kita guna lah, supaya dia tak melekat antara gigi bridge tu dengan gigi sebelah dia. Okay, so ni dah cantik dah. So kita akan polish juga supaya dia berkilat, hilang semua simen-simen, dan now kita akan ajar cara yang untuk ni, flossing. Dia kena masuk celah ni, kadang-kadang dia boleh masuk sampai ke bawah sini. Sebab dia kan gusi, tumpang je. So kalau macam sometimes kena jugalah bersihkan biar dia sisa yang lalu. Kalau ikutkan dia tak boleh lah buat macam berlubang ke apa, cuma takut gusi tu bengkak. Okay, macam tu dia lalu ke bawah.